Selamat sejahtera. Saya Lim Yaim dari Kolej Tingkatan 6 Tapah ingin mempersembahkan Innomate, rakan inovasi anda. Kolej kami terletak di daerah Batang Padang Perak dan mempunyai 242 pelajar. Innomate disediakan apabila kami mendapati bahawa pelajar kami menghadapi kesukaran pengurusan projek inovasi, membuat penyelidikan, menyediakan idea yang sistematik dan menyediakan prototipe. Penggunaan AI oleh pelajar terhad kepada pencarian maklumat asas tanpa panduan berstruktur. Guru pula sukar memantau projek kompleks dalam tempoh masa yang panjang. Kecerdasan buatan AI perlu diintegrasikan secara terancang, beretika dan berfokuskan pembelajaran. Guru sebagai pemudah cara dan pelajar sebagai peneroka idea yang berdikari. Matlamat kami adalah untuk membentuk ekosistem pembelajaran bermakna melalui AI, membimbing pelajar dari penyelidikan, diteruskan kepada idea dan menyediakan prototipe yang boleh digunakan dalam pertandingan inovasi. Objektif kami adalah untuk tingkatkan penglibatan pelajar dalam projek sekurang-kurangnya 20% dalam satu semester. 70% pelajar kami boleh menghasilkan inovasi yang layak dipertandingkan sekurang-kurangnya di peringkat daerah. Innomate adalah satu platform yang boleh dibawa ke mana-mana. Dia boleh digunakan dalam handphone dan dia merupakan satu tempat di mana pelajar kita boleh mengisi maklumat tentang inovasi ataupun idea-idea mereka di mana-mana sahaja. Daripada platform ini, pelajar boleh mendownload idea-idea mereka ke satu draft sama ada dalam bentuk PDF, Excel ataupun Word. Pelajar boleh juga mengikut atau cara dan langkah-langkah yang disediakan dalam template tersebut untuk membantu mereka menjana idea. Pelajar boleh membuat perkara ini bersama rakan-rakannya apabila mereka menggunakan satu password yang sama. Pelaksanaan projek ini dimulakan dengan orientasi di mana kami akan mengajar pelajar bagaimana menggunakan Innomate dan seterusnya proses menggunakan AI secara bertanggungjawab. Penyelidikan dan pembangunan melibatkan Innomate akan menyediakan langkah yang diperlukan dan AI pula mencadangkan idea dan meringkaskan konsep saintifik yang rumit untuk pelajar kami. Pelajar akan memilih isu yang relevan dari SDG dan menyampaikan idea inovatif sebagai asas kepada pembangunan projek yang bermakna. Laporan projek akan diperincikan apabila mereka telah memuat turun data-data yang telah mereka isi dalam Innomate dan seterusnya melakukan pemurnian dalam penulisan mereka. Guru akan bertindak sebagai facilitator, AI pula sebagai sistem sokongan dan soal selidik dan temu ramah yang akan kami beri kepada pelajar akan bertindak untuk menilai kefahaman penggunaan mereka terhadap AI dan Innomate. Daripada soal selidik yang kami lakukan, Innomate mudah digunakan dan 72.7% mendapati bahawa AI boleh digunakan untuk mencari maklumat dan 92% pelajar kami mendapati Innomate mudah digunakan dalam proses kolaborasi idea dan pemantauan. Selepas menggunakan Innomate, pelajar kami lebih berdikari, berani meneroka idea dan lebih sistematik dalam pengurusan projek. Hubungan guru-pelajar lebih kukuh melalui kolaborasi berterusan. Projek inovasi pelajar kami telah berjaya dipertandingkan di pelbagai peringkat dan telah memenangi 16 pingat emas, 7 pingat perak dan 8 pingat gangsa. Kami menyokong SDG 4 dan 9 dengan membuktikan AI mampu memperkasakan pelajar dan memanusiakan pembelajaran. Inovasi kami membina budaya inovasi, keyakinan diri dan daya fikir kritis dalam kalangan pelajar pra-universiti. Sekian, terima kasih.